Ingatkan lagi pada diriku, atau sengaja kamu mau menyakitiku. Ingatkan lagi kali terakhir ku mendengar suaramu bilang padaku rindu. Aku hanya mau dirimu tahu, kau bisa aja telepon selalu. Oh, ku tahu banyak mahu bicara, ku kan selalu ada. Bisa aja telepon selalu. Oh, selalu. Sayang ni kan tak kata nak tunggu. Sabarlah. Awak lupa awak mengandung. Kami laju lagi jalan. Concernnya dia. Relax lah. Nak concern tu jangan untuk anak pertama je tau. Bukan anak pertama je sayang. Anak ke-10 pun saya macam ni juga tau. Concern. 10? Hai. 10 dapat pergi taman. Is, mana santan yang Umi pesan tu? Lah, dalam kereta lah. Dapatlah ambil. Umi nak masak. Kenapa, Is? Terkejut beruk? Ha? Macam jumpa beruk? Yelah, korang susah sangat nak datang Mama kan? Tu yang Mama datang sini cari korang. Mama masuklah. Abi, kenapa tak ajak Mama masuk? Mama... Puan Zalima, Cik Samsul, saya minta maaf lah datang tiba-tiba yang macam ni kan. Saya sebenarnya nak melawat menantu saya. Dia kan tengah mengandung. Susah sangat nak tahu rumah saya. Tu yang saya datang sini. Tak ada masalah kan? Saya pun rindu ke anak saya. Ma, tadi Fira baru je tanya Izman. Ingatkan nak ajak Mama dengan Papa buka puasa sama. Oh, ya ke? Baguslah kalau ada niat macam tu. Mama pun ada rasa macam tu tapi tak ada orang jemput kan? Kalau macam tu, Mama hari ni buka puasa je lah kat sini. Dah lama Fira tak masak untuk Mama. Mama buka puasa kat sini ya? Mama pun memang rindu sangat nak makan masakan Fira tu. Tapi sekarang ni Mama ada masalah sikit. Is, kereta Mama belah sana rosak. Is, tolong hantar Mama sekejap. Sekejap. Tengok kereta kejap. Lepas tu kita balik sini. Boleh, Ma. Jom. Sekejap pergi dulu ya. Jomlah kita masuk dulu. Yalah. Apalah motif aku duplicate engkau ni? Satu hari nanti aku pun akan tinggal kat rumah tu. Lagipun Is pun dah janji nak nikah dengan aku kan? Tapi Fira macam mana? Takkan aku nak suruh dia cerai? Is tak akan buat macam tu, aku tahu. Sekarang ni pun dia sorok Fira dekat rumah parents je daripada aunty. Ya Allah, takkanlah aku ni nak jadi penyebab runtuhnya rumah tangga orang. Tunggulah. Mana nak buka puasa dah ni? Oh. Nak buka puasa dengan family sana lah ya? Ma, Is dah janji dengan Syafira lah. Is lagi pentingkan bini dari Mama ni. Yalah. Ma, boleh tak kita jangan gaduh pasal ni? Mama selalu cakap macam ni lah. Is nak pergi dulu. Macam lah. Matikan enjin. Alah. Matikan enjin. Mas ni kunci. Buat apa? Bagi. Dah, masuk. Masuk, Mama nak masak. Buka kat sini.
Is, Ya, Pak. apa buat seorang-seorang kat bawah ni? Gaduh dengan Fira. Mana ada, Pak. Is nak balik, Pak. Ha? Tapi tak boleh. Mama simpan kunci kereta Is. Astaghfirullahaladzim. Dia ingat Is budak kecil ke apa? Itulah. Mama mana? Kat atas dia kunci ni pintu bilik dia. Is tadi nak keluar pergi terawih pun kereta tak ada. Is terawih kat rumah je. Ambil kereta papa bawa balik. Tapi, Pak, Isteri Is tengah mengandung. Dia seorang-seorang kat rumah. Tengah malam ni apa jadi? Macam mana? Ambil. Esok, Papa tanya Mama. Lepas tu kita tukar kereta kat mana-mana ke nanti? nice. Ha? Ada. Satu lagi, handphone Fira, Is pegang. Kenapa? Dia mesti cari Fira punya kan? Excited, nak suruh Is kahwin. Yeah, right. Terima kasih, Pak. Bawa kereta Papa elok-elok. Astaghfirullahalazim. Fia cakap apa tu? Cari phone lah, Kak. Hilang lah. Hilang? Tiba-tiba hilang? Tanya Iz dah. Tak sempat nak tanya dia, dah pergi office dah. Tak kalah dia ambil, buat apa? Itulah. Percaya sangat suami tu. Apa maksud akak ni? Fia tahu tak? Semalam dia balik bawa kereta bapak dia. Hah? Kereta dia. Is bawa balik kereta bapak dia? Itulah dia. You better be careful. Hati-hati sikit. Jangan tak tahu sangat. Ni, kalau one day dia nikah lain macam mana? Bisa aja telepon selalu. Oh, bisa aja telepon selalu. Oh, selalu. Abah. Fira, cakap dengan Is ke tadi? Abah. Tanya dia kalau dia dah nampak phone Fira ke tak. Dah hilang dah. Baba nak cakap sikit dengan Fira ni. Susah tau jadi seorang lelaki ni. Lebih-lebih lagi kalau dah bergelar suami. Banyak hati yang kena jaga. Apa guna jadi isteri, Abah? Kalau dia tak boleh kongsi masalah suami dia? Ya, seorang perempuan memang kena berkongsi segala masalah dengan suami dia. InsyaAllah Abah faham. Tapi Baba rasa Is tu jujur ke? Mestilah dia jujur dengan Fira. Dia sayang kat Fira. Tapi kadang-kadang jujur ni menyakitkan. Maksud Baba, Is tu dia sembunyikan perkara tu sebab tak nak sakitkan hati Fira. Macam inilah Fira. Sesuatu perhubungan tu mesti ada kepercayaan. Akad nikah ni janji setia suami pada seorang isteri. Takkanlah Is nak main-mainkan Fira, tak jujur pada Fira. Lagipun cuba Fira tengok selama ni. Siapa yang jaga Fira? Dahlah, jangan susah hati sangat. Okey. Aunty, Fatin pun terkejut baca mesej Aunty. Dah masa tu Aunty dah dalam kereta Is dah. Aunty rasa kalau Aunty desak lagi dia ni, mau dia bawanya Fira lari pergi jauh-jauh dari Aunty. Aunty, Fatin bukan nak menggatal ke apa, tapi Fatin cuma nak bantuan dia, itu je. Aunty faham. Kalau cara dia desak ni tak jadi,
Aunty rasa aunty kena gunakan cara lain. Cara apa? Ni. Mas ada masakkan nasi biryani untuk Azim. Azim suka kan biryani? Sedap ke, tak sedap ke, Mas tak jamin Kena rasa dulu. Dan sekarang ni yang penting tukang masak ni ikhlas. Yang tak sedap pun boleh jadi sedap tau. Eleh. Azim. Tengok saya. Bismillah. Sedap. Sama macam menantu Azim masak tau. Menantu Azim? Untung kan anak Azim? Azim ni lagi beruntung dapat rasa masakan Mas yang sedap ni. Saja je kan? Mas tak kisah. Kalau Azim suka, hari-hari Mas boleh masakkan untuk Azim. Kalau Mas boleh masak selalu, boleh jadi bini lah. Hah? Ke situ pula dia. Bestnya foundation ni. Wow. Cantik kan Abi? 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 Mira tercari Abi. Oh, ya ke? Abi tahu tak? Kak Syazah tu kan, dia tetap bad mood lah. Tambah-tambah lagi bila ada Habi. Habi ada gaduh dengan dia ke? Tak adalah apa-apa nak gaduh dengan dia. Cik penyakit je. Buatnya nanti dia keluar, dia punya karakter permaisuri Bentara Guru tu. Naya tak nak lah. Habi panggil dia apa? Permaisuri Bentara Guru. Itu Rafiz yang panggil dia macam tu, saya ikut je lah. Dah ada je tahu Rafiz tu. Hei! Jomlah. Si baik tak mati lagi. Sambung. Habi ni asyik main PUBG je. Taklah, ni game baru lah. Game apa? Sama tu PUBG. Sama je. Bukanlah. Mama. Mama macam ni Mama tahu kita orang dekat sini? Mama tengok dalam FB Fira. Tadi Mama kebetulan nak beli barang kat sini, Mama singgah lah. Kok terjumpa juga. Kenapa Fira tak nak datang rumah Mama buka puasa sama-sama? Ini kan tahun pertama kita puasa sama-sama. Ke sebab Is tak bagi Fira datang rumah Mama lagi? Is tak nak datang rumah Mama ya? Semarang dengan Mama. Bukan Mama. Bukan Is tak nak bawa Fira pergi rumah Mama. Cuma dia tak nak susahkan Mama sebab Fira kan baru baik sakit. Nak si budaya. Kan? Tak nak si berdalih. Lagipun anak dalam perut Fira tu pun cuma Mama juga kan. Yalah, Mama tahulah selama ni Mama ada buat salah. Tak suka dengan Fira, layan Fira buruk. Yalah sebab tu masa tu Fira belum mengandung lagi kan. Tapi bila bayi tu semakin membesar dalam perut tu, Mama terasa Mama akan dapat cucu. Mak mentua mana tak sayang cucu kan? Kasih sayang tu kan Allah yang bagi. Tapi tak apalah. Mama rasa kehadiran Mama ni korang tak suka. Mama minta diri dulu. Tak, Mama, cak. Tak apa. Hari ni Fira dengan Is buka puasa tidur dekat rumah Mama. Okey? Betul ke? Betul. Terima kasih Fira.
Assalamualaikum, Ya Umairah. Waalaikumsalam, Habib. Baru balik. Tak adalah baru sangat. Tadi lepak dekat bawah. Dengan Mama buat air kopi. Lama tak minum air kopi dia buat. Sayang baca buku pasal pregnancy ke? Mama bagi. Yelah, selalunya Fira Google je kan. Tapi ni lagi puas, boleh simpan. Mama tu macam dah berubah kan? Macam dah baik. Baik tak? Ya, memanglah dah baik. Habis je fikir bukan-bukan. Kenapa Habib macam takut sangat? Nak jumpakan Mama dengan Fira? Ada apa-apa ke? Ada. Okey. Habib cuba kira 1 sampai habis. Hai. Mana nak habis sayang? 1 sampai habis. Nombor tu kan infinity. Macam tu lah sayang Fira dekat Habib. Infinity. Wah, pick up line. Wah, pick up line dah. Tak payah pick up line, sekarang ni saya tidur. Saya kena rehat. Sebelum saya tidur, saya kena baca Tabarakallazi biyadihi mulk. Supaya nanti kita dijauhkan daripada azab api neraka, daripada azab kubur. Okey? Habib tak pernah bagi tahu pun. Habis pun baru dengar tadi, masa tazkirah. Habis sampaikan. Saya ingat tak lagi masjid. Itulah sayang kan. Dah. Jaga baby. Dia bergerak lah. Ya ke? Tak rasa pun. Ya ke? Habis saja nak rasa perut sayang kot. Takpelah. Hai. Tukar baju sekejap. Tukar baju lah. Itulah habis cakap tadi tak pergi bazar. Kan dah tercungap dah. Nah, penat sikit je. Sebenarnya Fira excited ni sebab first time pergi bazar tahun ni. Oh, iyalah. Ini kalau Umi tahu ni, confirm Abi kena bebel ni. Lah, Fira tengah cari kuih-kuih manis. Kita kan disunatkan untuk makan berbuka puasa dengan sesuatu yang manis. Alah, sayang ni tak payah makan kuih-kuih manis. Tengok Abi pula cukup manis dah. Tengok, bagus pula. Sorry, excited. Sayang, Abi ada benda nak bagi kat sayang. Apa? Apa? Tada! Tada! Ya Allah, mana Habib jumpa? Ada kat celah-celah katil tu, saya tak perasan. Abi nampak, Abi ambil lah. Nasib baiklah Habib jumpa. Terima kasih Habib. Sama. Jangan tak nak bagi tahu ke apa yang ada kat dalam tu. Habib, tu mesti sedap tu. Mana? Jom. Tipunya. Sana tu parking sayang. Bazar dah habis dah. Tu banyaknya mah. Macam ada tetamu je. Memanglah. Mama siap mesej. Suruh dia masak sedap. Semua sekali makanan kegemaran Is. Siapa? Adalah. Mak Mila kot. Hello Fira. Hello Is. Hai Fatin. Kita jumpa lagi. Fatin mesti datang sini sebab nak jemput kenduri kahwin kan? Bila Lepas raya? Taklah. Fatin tak jadi kahwin dengan tunang itu. Dah putus dah. Fatin akan kahwin dengan Is. Sebab Mama rasa Is saja yang boleh selamatkan hidup Fatin. Jadi inilah tujuan Mama buat baik dengan Fira. Sayang. Fira tak sangkalah semua ni akan jadi juga. Mama rasa tak salah. Kalau Is nak beristeri 2. Kan 4 pun, baru 2, kan? Mak, apa Mak cakap ni, Mak? Hari tu Is cakap dengan Mama, Is nak sangat Mama berbaik dengan Fira, kan? Mama ikut cakap Is, Mama dah berbaik dengan Fira. Mama dah terima Fira seadanya. Jadi, Mama harap Is pun boleh ikut kehendak Mama.
tunaikan janji Is pada Mama. Mak, Is tak pernah janji apa-apa pun dengan Mama ataupun dengan dia. Tak pernah. Tapi Is kena ingat, Is pernah janji dengan bekas tunang Fatin yang Is akan kahwin dengan Fatin. Mana macam ni? Nampaklah macam apa ni. Besar lambat. Traffic jam. Traffic jam. Klise lah. Aku datang dari jauh dari rumah. Boleh sampai dulu. Apa tu? Baik kau tunjuk aku. Apa tu? Atau aku balik? Ni Raf lambat sebab cari ni. Apa? Kau kasih aku anak patung. Anak patung tandanya ambil berat. You know, caring dan Bear kan manja, jadi sesuailah dengan persahabatan kita, betul tak? Bukan macam bunga. Saya dengar dulu penjelasan habis saya. Patutlah Fira rasa macam Habi ni ada simpan rahsia something lah. Betul lah Kak Syazal cakap. Dah lah, hantar Fira balik rumah parents Fira. Boleh. Tapi dengar dulu penjelasan Habib, please. Penjelasan apa lagi? Dah jelas dah. Habi pakat dengan Mama, bawa Fira balik sini sebab nak paksa Fira sign borang poligami kan? Sayang, kalau Habib nak kahwin, bila je Habib boleh kahwin lah. Tak perlu minta izin sayang pun. Habib tak nak. Habib tak nak mendukan sayang. Sayang tahu tak, hari-hari Habib doa pada Allah supaya kuatkan hati ni untuk sayang seorang je. Memang betul, Mama suruh Habib kahwin dengan Fatin, tapi Habib tak nak. Sayang, please kita bincang dengan Mama dulu. Kalau Habi tak nak hantar Fira, Fira naik taksi sudah. Fatin, nanti Aunty usahakan cara lain ya. Yang penting, Fatin tetap kahwin dengan Is. Janganlah buat muka toya macam ni. Aunty nak usahakan macam mana lagi? Is tu tengok Fatin pun dia tak nak. Tengok tadi dia keluar dengan bawa beg dia macam tu je. Aduh, Fatin ni. Fatin kenalah faham. Fira tu baru dapat tahu yang dia akan bermadu. Tadi, dia mengajaklah, mengada. Balik. Lepas tu Is pun ikutlah bini dia nak pujuk hati isteri dia. Nanti lama-lama lembutlah. Kena bagi masa sikit. Fatin jangan macam ni. Fatin siap suruh Mama masakkan semua makanan kegemaran dia. Tengok dia tak buka puasa sini pun. Aduh, tak payahlah. Dia tak buka pun tak apa. Kita kena bagi dia ruang ya untuk dia pujuk isteri dia. Fatin kena faham. Lama-lama dah lembut hati, nanti okeylah ya. Itulah, lain kali nak buat apa-apa bincang dulu boleh tak? Ni tengok. Fira dah marahkan Is, Fatin. Fatin dah fresh dah. Ya, awak yang sibuk boleh tak? Sibuk hal saya ni. Saya tahulah apa yang saya buat. Yelah. Susah tu cakap dengan awak ni. Hati dia jadi tembok konkrit ni. Susah. Apa konkrit? Apa? Konkrit? Rumah ni konkrit. Rumah ni konkrit ya? Jangan sampai awak tu saya jadikan bahan konkrit rumah ni.
Kenapa tak turun makan, buka? Tak baik sayang, melambat-lambatkan waktu buka. Assalamualaikum. Abi tak patut ada kat sini. Abi patut balik rumah Mama je. Bincang pasal kahwin Abi tu. Kita tahu mesti Mama ada call sayang tanyakan pasal Abi kan. Tapi sayang, walau apa pun jadi, sayang kena makan. So baby dalam perut tu. Sayang betul ke nak Abi balik rumah kita tu? Sayang tahu kan, setiap malam sebelum tidur, Abi selalu salam sayang. Dan Abi minta maaf. Lepas tu Abi cium dahi sayang. Setiap satu perbuatan tu semua sunnah Nabi tau. Bila kita buat, kita akan dapat berkat tau. Dan kita akan dapat pahala tau. Tapi kalau kita dah duduk asing sayang, mana datang berkat tu, mana pula datang pahala tu. Silap dosa yang kita dapat. Abi faham sayang perlukan masa tu. Kalau Abi ada kat sini mungkin sayang tak boleh nak fikir. Abi dah buat keputusan dah. Lepas tarawih nanti Abi akan balik rumah kita balik. Dan sayang kalau ada apa-apa, tolonglah call Abi . Sayang kena tahu satu benda ni. Sayang Abi hanya untuk sayang seorang je. Selama-lamanya. Sampai syurga. Semalam saya tunggu Mas tapi Mas tak ada. Oh, semalam saya ada program kat rumah kebajikan. Dia tak datang tu. Azim tunggu ke? Lah, maaf. Sebenarnya saya ada benda nak cakap, ada hajat. Hajat apa tu? Boleh saya hantar Mazni balik rumah? Abi tak biasa bukan sebab Abi mengada. Tapi tak biasa sebab terlalu cinta. Disebabkan terluka. Saya tak fikir langsung perasaan Abi kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mulut dengan hati berbeza, Abi. Mulut cakap lain, hati cakap lain. Kerana mulut, badan binasa. Kerana hati, manusia terluka. Fira minta maaf, Abi.
Fira tahu Fira berdosa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Hei, asal tak kunci pintu ni? Takkan Syafira dah balik kot? Tak beritahu pun. Keluar kau! Hai. Tak payahlah you simpanlah barang-barang tapau tu semua. I dah masakkan untuk you. Come. Macam mana masuk ni? Oh, tadi pintu rumah you tak kunci and then I masuklah. I cuba juga panggil you tapi tak jawab. Lelaki ni. Tapi tak berapa lelaki sangatlah. Kalau orang lain yang masuk macam mana? Meh, jom. I tak ada you boleh masuk je ikut suka hati you. Siap boleh masak lagi. Ingat you siapa? I cuma kesian kat you. Tak siapa yang uruskan makan minum you semua. Dah, man. Ya. Thanks but no thanks. Sekarang ni pergi balik. Boleh tak you cuba appreciate apa yang tengah buat sekarang ni? I rasa you keluar lah. I tak nak kena tangkap basah bulan puasa dengan you pula tu. Dan satu lagi you kena tahu, I tak nak kahwin dengan you pun. I tak nak nikah pun dengan you. Sorry. Aduh, kau ke? Aku memang kena jumpa kau hari ni You ingat I rancang semua ni? Hello. I pun tak naklah jumpa you. Okay, fine. Maybe Tuhan yang rancang and mungkin dia nak aku sampaikan mesej yang penting kat kau. Nak tahu apa? Engkau jangan nak terhege-hege sangat dengan lelaki orang, boleh tak? Ha? Ramai lagi lelaki kat luar tu yang kau boleh sambar. Kau cantik kan? Pergilah. Syazah, you tak faham masalah I. Yes. Memang aku tak faham. Aku tak faham. Kau memang kena kahwin dengan Iz Cuba kau letak diri kau kat tempat Syafira. Boleh tak? Jadi perempuan yang ada maruah sikit. Jomlah. Puan, kalau Puan datang sini saja nak sakitkan hati adik saya, baik, Puan balik sekarang. Syazana, saya datang ni niat baik. Saya nak jumpa Fira. Saya ada perkara nak cakap dengan dia. Syazah, dengarlah dulu apa makcik ni nak cakap. Bawa bertenang, okey? Umi, jangan tertipu dengan orang macam ni, Umi. Dia ni, makcik ni, kalau buat baik mesti ada hal. Dah selalu sangat, Umi. Kak, apa ni bising-bising macam ni? Ha? Fira. Mama ada hal nak jumpa Fira. Mama ada perkara yang penting Mama nak bincang. Is tak salah. Jangan percayalah, okey? Puan, tolonglah. Baliklah, boleh tak? Sabar jap, Kak. Mama nak bincang apa? Mama nak sangat Fatin jadi menantu Mama. Ada sebab. Mama mengaku memang Mama susah sikit nak terima orang baru dalam hidup Mama. Iman yang Mama dah lama kenal pun Mama susah nak percaya. Ini kan pula Fira. Maknanya Mama memang tak nak percayakan Fira lah. Mama cuba. Habis tu kenapa Mama nak juga Izman kahwin dengan Fatin? Fira ni hidup lagi, Ma. Mama tahu. Tapi Mama dah terhutang budi dengan orang.
Mama nak balas balik budi dia. Fatin tu bekas tunang dia, asyik ikut dia je. Dia tak akan lepaskan Fatin. Dia nak bawa Fatin balik kat tempat pelacuran tu. Apa salahnya Fira berkorban? Selamatkan maruah dia. Fira dapat pahala tau. Mama memang dalam proses nak terima Fira. Tapi Fira kena bagi Mama masa sikit. Fira perasan kan? Sebelum Fira koma, Mama dah tak kacau Fira dengan Is lagi kan? Mama berharap sangat Fira faham. Ada apa kau nak jumpa aku? Kau nak bagi tahu yang kau nak nikah dengan Fatin? Berapa banyak dia hutang kau? Aku bayar. Aku tak pernah kisah pasal hutang dia. Aku cuma tak nak kau ganggu dia, itu je. Kau tak nak aku ganggu Fatin? Ke kau tak nak Fatin ganggu rumah tangga kau? Aku tahulah selama ni daripada dulu lagi memang kau saja nak menggunakan dia, itu je kan? Habis tu kenapa tak buat apa-apa? Kenapa kau biarkan? Kau nak tahu tak, Fatin dia tunang dengan aku pun sebab kecewa dengan kau tu. Ya memang betul Fatin tu macam budak-budak, outspoken, tapi takkan tak ada satu kebaikan pun dari dia. Kalau tak, kau tak jatuh cinta dengan dia, betul tak? Okey, sekarang ni aku nak kau nikah dengan dia. Kalau tak lepas raya ni aku bawa balik Bangkok. Ingatkan lagi pada diriku, atau sengaja kamu mau menyakitiku. Ingatkan lagi kali terakhir ku mendengar suaramu bilang padaku rindu. Aku hanya mau dirimu tahu, kau bisa aja telepon selalu.